Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri sayang Cikgu Hania episod ke-24. So jom kita tonton. Ada kiriman bunga. Dari siapa? Saya hantar je. Okay, ambil gambar satu. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Sama. Semoga ros merah ini membangkitkan sang mentari dalam hati Hania dan Mira. Dekat tapi jauh. Siapa? Dekat tapi jauh. Nia tetap cantik. Sampai bila abang nak pendam lindungi Nia? Tengok Nia dari jauh macam ni. Kita dekat, tapi jauh. Okey tu dia. Saya kira lepas episod semalam, episod Yasmin menyondol apa. Dia memang nyondol betul lah. Nyondol bahu dia dekat, nyondol kepala dia dekat bahu Fahri di depan Hania. Boleh pula time kebetulan Hania nak pergi ke balai tu. Urusan apa pergi ke balai? Tak boleh jumpa tempat lain supaya tak jadi perkara macam ni. So saya kira lepas adegan semalam tu Hania pun tak nak dah jumpa mengajuk. Tapi dia orang lelaki bini lah. So macam pada saya tak bercerai lagi. So mengajuk lah. So terpandailah Fahri pujuk. Saya baca komen dari penonton. Sudah tiba masa isteri yang pujuk suami yang dicurigai kasih sayang, ya. Bagaimana isteri pujuk suami? Fahri ni tu naif dengan wanita, padahal dia seorang pegawai polis. Lebih lagi naif dengan Yasmin yang perangkap dia last malam. Pegawai polis patut boleh detect movement macam ni. Okay, make sense lah pendapat penonton tu. Sebab saya dah terbiasa tengok adegan macam adegan perangkap macam penyondol macam si Yasmin ni. Sedang hakikatnya Fahri takkan suka Yasmin lagi-lagi bila dia buat macam tu. Jadi itulah watak Fahri ni slow gila. Senang lah nak buat penilaian daripada adegan semalam. Kalau dah buat macam tu, cepat-cepat lagi pujuk, cepat-cepat lah pergi penerangan. Biasanya satu lagi polis ni senang bagi bagi penerangan lah apa yang berlaku. Kan dia ada Yasmin pergi melaporkan. Bukan pergi melaporkan, maksudnya Fahri ambil keterangan Yasmin. Tapi itulah drama ni banyak sangat kebetulan. Macam tak ada ke pegawai lain yang boleh ambil keterangan selain daripada Fahri, supaya tak berlaku peristiwa macam ni. Kita jumpa lagi esok. Sekian. Harap settle lah Fahri dengan Hania.